Pernah tak anda pandang bil-bil bulanan dan rasa macam, alahai, duit aku ni hangus macam tu je? Apa kata kalau saya cakap, setiap ringgit yang anda bayar untuk komitmen tu sebenarnya boleh jadi aset emas. Hari ni kita nak bongkar satu idea percuma dari Abang Beckham yang mungkin akan buat anda cakap, kenapalah aku tak tahu benda ni dari dulu lagi? Kan, setiap bulan benda yang sama jadi. Gaji masuk, lepas tu zas dia keluar balik untuk bayar itu, bayar ini. Sampai hujung bulan, apa yang ada? Selalunya tak banyak kan? Rasa macam duit gaji tu singgah sekejap je sebelum hangus terbakar. Okey, jom kita mula dengan bahagian pertama. Kita kena kenal dulu apa musuh utama dalam kewangan kita ni, iaitu masalah belanja hangus. Inilah dia konsep utamanya. Belanja hangus, istilah dari Abang Beckham. Senang cerita, ia adalah semua duit komitmen yang kita bayar bulan-bulan tapi langsung tak jadi apa-apa aset untuk kita. Duit tu lesap macam tu je. Dan benda ni ada kat mana-mana je. Ansuran kereta, sewa rumah, bil astro, bil telefon. Semua ni adalah contoh duit kita hangus setiap bulan tanpa kita dapat apa-apa aset pun sebagai balasan. Tapi, macam mana kalau kita boleh hentikan kitaran ni? Inilah yang kita nak tengok dalam bahagian kedua. Satu konsep yang sangat power dipanggil pertumbuhan aset paksa. Nah, ini soalan yang akan ubah cara anda berfikir. Macam mana kalau sebelum duit anda tu hangus bayar bil, anda pintaskan dulu dan paksa duit tu untuk wujudkan satu aset untuk anda dahulu? Cuba tengok beza dia. Kiri tu cara lama yang semua orang buat. Dapat gaji, bayar bil, habis. Tak ada aset baru yang wujud. Sekarang tengok belah kanan. Dapat gaji, terus pergi beli emas. Lepas tu, emas tu kita pajak ke arah nu untuk dapat duit tunai balik. Barulah duit tunai tu kita guna untuk bayar bil. Nampak tak game dia? Aset dah wujud sebelum kita bayar komitmen. Okey, konsep dia memang best. Tapi macam mana nak buat sebenarnya? Jom, kita masuk bahagian 3, kita tengok prosesnya satu persatu. Tapi sebelum kita pergi jauh, ada satu nombor keramat, satu syarat yang anda kena pegang betul-betul. Inilah kunci kepada semua benda ni. Dan ini, tolong dengar betul-betul. Ini adalah amaran dan syarat paling penting dari Abang Beckham. Strategi ni, dia bukan untuk semua orang tahu. Ia hanya untuk orang yang dah ada disiplin menyimpan. Paling kurang RM500 sebulan. Simpanan inilah yang jadi exit plan atau plan kecemasan anda. Kalau tak ada, jangan sesekali cuba buat. Jadi inilah kitaran bulanan dia. Nombor 1, dapat gaji. Nombor 2, yang paling kritikal, terus asingkan simpanan wajib tu. Jangan sentuh. Nombor 3, guna baki yang ada untuk beli emas. 4, pajakkan emas tu dekat arah nu. Dan akhir sekali, nombor 5, guna duit dari pajakan tu untuk selesaikan semua komitmen bulanan anda. Okey, jom kita tengok dengan nombor betul supaya lagi jelas. Katalah gaji anda RM5,000. Mula-mula, tolak siap-siap simpanan wajib RM500. Baki RM4,500 tu, anda beli 6 gram emas. Lepas tu, anda pajak dan dapat balik dalam RM3,542 tunai untuk bayar bil. Cuba fikir sekejap. Bil anda semua dah settle dan pada masa yang sama, anda dah pun ada aset emas bernilai lebih RM4,000. Power kan? Okey, sekarang kita masuk bahagian keempat. Proses bulanan tu dah jelas, tapi kunci sebenar untuk teknik ni betul-betul menjadi adalah pada cara kita tebus balik emas yang kita dah pajak tu. Abang Beckham dah warning awal-awal pasal 2 kesilapan besar ni. Tolong jangan buat. Pertama, jangan kumpul duit banyak-banyak dengan harapan nak tebus semua emas serentak. Kedua, jangan bayar sikit-sikit macam angsuran ke dalam akaun arah nu tu. Dua-dua ni adalah perangkap. Jadi, macam mana cara yang betul? Sebenarnya mudah je, tapi perlukan disiplin. Gunakan simpanan bulanan RM500 anda tu untuk tebus balik emas anda secara konsisten. Sikit-sikit, sekeping demi sekeping, setiap bulan. Matlamat utama kita buat macam ni adalah untuk dapatkan apa yang dipanggil purata harga tebus. Maksudnya, bila kita tebus secara konsisten, kita tak payah pening kepala pasal harga emas naik ke, turun ke. Dalam jangka masa panjang, kita akan dapat harga purata yang sangat baik. Dan slide ni tunjukkan dengan sangat jelas. Cuba tengok jadual ni. Bulan April harga jatuh, bulan Mei harga naik, tak kisah. Sebab anda tebus sikit setiap bulan, kos purata untuk anda dapatkan balik emas tu kekal rendah dan stabil. Tak payah susah-susah nak teka harga pasaran. Jadi, inilah hasilnya. Teknik ni ditukarkan belanja hangus yang sepatutnya hilang entah ke mana, menjadi satu mesin yang membina aset untuk kita secara berdisiplin. Dan yang paling best, kita dapat aset tu pada kos purata yang lebih rendah dari pasaran.
Okey, sekarang anda dah tahu rahsia ni. Cuba fikir balik sekejap. Komitmen bulanan yang mana satu yang anda dah bayar bertahun-tahun tanpa gagal tu yang anda paling harap anda boleh tukarkan jadi aset dari dulu lagi? Fikir-fikirkanlah.